Saya Muhammad Arif bin Osman. Dan saya Muhammad Nazri bin Abu Bakar. Kami ialah Venom. Tahulah. Kami dua orang ni dari SMK Seri Rompit. Kami akan menceritakan beberapa eksperimen. Jadi, harap anda semua akan terhibur. Hai, saya Nazri. Dan saya Arif. Hari ini saya akan tunjukkan kepada anda semua dua magic yang saya akan hasilkan pada hari ini. Magic yang pertama, the anti-gravity wheel. Okey Arif, cuba pegang kan? Baik, Arif. Kenapa beli macam ni ya? Saya pun tak tahu ni. Kamu tak tahu? Gurau. Biar saya jelaskan. Fenomena itu tadi dipanggil gyroscope yang mengaplikasikan konsep vektor yang mempunyai arah seperti daya dan momentum. Okey, cuba kita lihat. Bila saya menggunakan daya ke arah roda ini, momentum juga ke arah sini. Ya, momentum juga ke arah sini. Okey. Tetapi apabila roda ini berpusing, kita menggunakan konsep torque untuk menerangkannya, di mana torque bermaksud daya darab Jazari vektor, di mana daya kita ialah daya kita ke bawah bila roda ini pusing ke bawah, dan secara vektor kita ialah dari titik hujung ni ke hujung ni. Tetapi bagaimana kita hendak menentukan arah torque kita? Yes, kita menggunakan konsep right hand rules, di mana empat jari saya ini ialah mewakili daya yang ke bawah, dan ibu jari saya ini ialah torque kita, arah torque kita, atau dinamakan sebagai angular momentum ke arah sini. Dan bila saya melepaskan roda ini, dia juga seakan berpusing. Dia juga seakan berpusing melawan arah jam. Di sini juga kita menggunakan konsep torque, di mana berat beban ini di sini ialah arahnya berpusing, dan di sini ialah angular momentum kita. So, sekarang kita ada dua angular momentum, di mana satu di sini dan satu lagi ke arah sini. Saya ulang, satu ke arah sini dan satu lagi ke arah sini. Oleh itu, roda ini akan berpusing seperti dalam video tadi. Okey, Rik, faham? Faham? Tak tengok tak eksperimen saya yang kedua? Jom kita tengok. Tunggu. Kita gunakan konsep teleport. Sabar. Kita tahu tak biasa benda kan? Okey. Sekarang saya nak tunjukkan magic saya. Tapi sebelum tu, kita tengok satu video. Okey, baiklah. Jom. Sila. Sila. Wah, Big Mac mah burger. Saya lapar nanti bila tengok burger. You tak breakfast ke tadi? Makan. Maggi ke je. Wah, kenapa tu Nazri? Okey, itulah. Dalam tu ada leburan kuprum. Cahaya atas betul kan? Burger sepatutnya begitu cair nanti. Memang dia akan cair. Tapi dalam video ni dia tak cair. Dia lalu je. Wah, Kenapa jadi macam ni Nazri? Memang. Kenapa dia dah jadi macam ni? Tak. Biar saya jelaskan. Baik. Jom, jadi eksperimen yang Kejalan dulu. Nazri, kita berikan teknik telepon. Okey. Wah, memang tak biasa dengan macam ni kan? Tak biasa dengan telepon. Tengok Arif, hari ini saya akan tunjukkan kepada awak Arif dan kepada anda semua tentang magic saya yang kedua. Mula-mula saya nyalakan penunu ban seni ni, dan saya akan panaskan besi ni. Dan kita lihat apa yang akan terjadi apabila saya titiskan air ke atas muka air panas ini. Dan
Alah, ini sains senang je Nazri. Semua orang pun dah tahu. Kalau air diletakkan di atas permukaan besi yang panas, air tu akan terus tersejat. Okey, sabar dia. Tunggu sebentar. Kita lihat apa yang akan terjadi. Okey, baiklah. Saya tunggu Nazri. Okey. Lihat sekali lagi saya akan titiskan air kat atas. Dan lihat. Jadi, Wow. dia seperti menari-nari di atas muka yang panas. Ya, air tu seperti menari-nari di atas permukaan yang panas. Dan kita buat lagi. Nazri, macam mana benda ni boleh jadi ya Nazri? Okey. Biar saya jelaskan. Apabila air dititiskan ke atas permukaan yang panas ini, dia akan bertukar kepada gas. Apabila permukaan yang panas ini mencapai tahap 100 darjah Celsius. Okey. Tetapi apabila permukaan yang panas ini melebihi 220 darjah Celsius, permukaan air yang menghampiri dengan permukaan panas ini akan bertukar kepada gas dengan cepat. Penebat udara dihasilkan antara permukaan air dengan permukaan yang panas ini. Penebat udara itulah akan mengurangkan daya geseran antara air dengan permukaan yang panas ini. Dan nama konsep ini ialah the Leidenfrost Effect. Okey. Baiklah. Jika kita lihat dalam video burger tadi, apabila lemburan kuprum itu dituangkan ke atas burger, jangkaan kita adalah burger itu akan terus melecur. Tetapi dalam video itu, burger itu tidak melecur. Hal ini kerana apabila lemburan kuprum itu dituangkan ke atas daging burger, air di dalam daging burger itu akan tersejat dan menyebabkan lemburan kuprum itu akan meluncur di atas daging burger itu. Okey. Jadi ternyata Nazri tidak menipu saya dengan magicnya. Jadi konsep ini dinamakan sebagai the Leidenfrost Effect. The Leidenfrost Effect. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Hai, saya Arif dan di tangan saya ialah mikroskop ini yang sangat mudah untuk dibawa ke mana-mana dan hanya memerlukan kos lebih kurang dalam 10 sen daripada barang terpakai untuk menghasilkannya. Hai, saya Nazri. Di tangan saya juga ada satu alatan iaitu centrifugation ataupun alat pengasih darah. Alatan ini juga hanya memerlukan dalam RM1 untuk membinanya dan tidak menggunakan elektrik untuk menggunakannya. Baiklah, seperti yang kita tahu, di Afrika berjuta-juta rakyatnya mati akibat penyakit malaria. Jadi, beberapa orang saintis daripada University Stanford seperti Manu Prakash telah menghasilkan kedua alat ini. Di Afrika, rakyat di sana memerlukan kos yang tinggi untuk mengesan adakah mereka mempunyai penyakit malaria ataupun tidak. Tetapi, dua alatan ini telah membantu mereka untuk mengesan penyakit malaria itu tanpa menggunakan kos yang tinggi dan tenaga elektrik. Jadi, kami berdua akan menerangkan konsep di belakang kedua-dua alat ini. Okey, bagaimana alatan ini berfungsi? Saya akan menerangkan kepada anda semua. Okey, sebelum itu kita akan melihat bahan apa yang kita gunakan untuk membuat alatan ini. Okey, yang pertama, kita menggunakan tali. Yang kedua, kita menggunakan penutup pen sebagai pemegang. Dan yang ketiga, kepingan besi bulatan ataupun kita boleh menggunakan kertas turas. Dan di sini ialah tiup kapilari. Kita akan mengisi darah ke dalamnya. Tetapi demi keselamatan, saya tidak akan mengisi darah saya sendiri. Saya hanya menunjukkan sahaja. Okey. Saya akan meletakkan darah tiup kapilari ini di sini. Okey, selepas menjalani pusingan ini, saya akan dapat menghasilkan darah ini. Okey, tolong saya membuat pusingan. Baik. Okey.
kita lihat, alatan ini berpusing seperti mana alatan pengasing darah di makmal yang boleh menghasilkan komponen dalam darah kita. Okey, sekarang saya akan menerangkan konsep di belakang alat pengasing darah ini. Okey Arif. Okey, sabar. Okey. Di sini contoh komponen dalam darah kita. Bola ini mewakili sel darah putih. Bola ini mewakili plasma darah. Bola ini mewakili sel darah merah. Dan bola yang kecil ini mewakili sel malaria. Semua bola ini saiz dan ketepatannya berbeza. Okey Arif, tolong saya putarkan. Okey, sekarang kita lihat. Apabila dia berpusing dengan kelajuan yang tinggi, saiz dan kecepatan komponen yang tinggi akan tertolak ke belakang dan saiz dan kecepatan yang rendah akan tertolak ke hadapan. Okey Arif, tolong turunkan dia. Okey, sekarang kita lihat. Setelah menggunakan alat pengasing darah, semua komponen dalam darah kita tersusun mengikut saiz dan kecepatan mereka, di mana saiz kecepatan yang paling tinggi akan tertolak ke belakang dan mengikut susunan menurun. Okey, sekarang kita menggunakan mikroskop mini yang dicipta oleh Arif untuk melihat di mana kedudukan malaria. Hai, saya Arif. Saya akan menerangkan bagaimana mikroskop mini ini berfungsi. Baiklah. Jika kita lihat, di sini ialah silika gel. Silika gel berfungsi seperti kanta di dalam mikroskop yang sebenar. Mikroskop menggunakan konsep pembiasan cahaya untuk membesarkan saiz objek tertentu. Jika kita lihat, jika kita meletakkan sebatang pensel dalam bekas yang berisi air, kita akan dapat melihat seperti pensel itu dibengkokkan. Hal ini kerana air dan udara mempunyai kecepatan yang berbeza. Jadi apabila cahaya bergerak ke satu medium lain yang berbeza kecepatan, cahaya akan dibengkokkan. Fenomena ini dinamakan sebagai pembiasan cahaya. Begitu juga dengan silika gel ini. Apabila cahaya daripada semut dirembat ke arah silika gel akan membiaskan cahaya ke dalam mata kita dan membolehkan mata kita untuk melihat semut dengan saiz yang lebih besar. Di sini pula ialah tempat untuk kita meletakkan sampel. Contohnya seperti air, untuk kita melihat alga contohnya di dalam mikroskop ini. Baiklah. Selepas kita meletakkan sampel di dalam ini, kita perlulah memasukkan silika gel ini ke dalam. Dan kita juga memerlukan cahaya lampu untuk disuluh ke belakang. Hai. Jadi, kami akan mencuba mikroskop ini menggunakan kamera telefon. Baiklah. Sekarang ni kami telah mengisikan semut ke dalam ruang sampel ini dan kita akan melihat guna kamera. Baiklah Nazri. Ya, nampaknya kami telah sampai ke penghujung rancangan kami. Jadi, kami berharap agar anda semua dapat pengisian yang baik daripada video kami ini. Dan anda jangan lupa untuk like video kami. Jadi, doakan kami yang terbaik dalam pertandingan Petro Science 2017 ini. Selamat tinggal. Kentut.